Saham ni kalau ikutkan pernah ada trade, tapi saya profit dengan loss tu bukan amount yang banyak lah, tak sampai 1000 pun sebab masih tengah baru kan. Experience sebelum ni dekat mana? Bursa ke dekat US? Dekat bursa memang. Okay. Bulan 2 dengan niaga saham. So for the past month dah cuba beli saham apa? Itulah Intel je. Dan Intel tu saya profit. Tapi pun saya beli 2 lot je sebenarnya sebab nak test kan, sebab tak pernah beli US punya. So, beli 2 lot. Lepas tu hari tu saya dah jual dekat 24.73 macam tu kot sebab saya buat dekat market macam tu. Untung dekat 34.9, sorry. Dalam masa berapa lama tu Intel punya kenaikan? 34.9, 4-5 hari ke macam tu kot. Macam tu lah lebih kurang. Dalam seminggu lah 30%. Betul. So Sebab kalau sempat pengalaman dengan Bursa Malaysia macam mana? Ada tak pergerakan macam ni? Oh tak. Tak. Saya untung berapa ringgit RM20, RM30 RM lah. Consider the whole transaction tu basically loss. Tu je. So nampak peluang besar dekat saham US lah. Saham US, yes, betul. Macam rasanya coach ajar saya faham, ada panggil apa tu, guide daripada tim-tim yang lain. Basically kalau ikutkan masa coach ajar yang first, masa saya beli tu adalah 100% daripada coach ajar lah. Saya tengok masa coach ajar tu ada Intel, Apple dengan Tesla. So dah tengok dekat Intel boleh. Lepas tu yang terakhir tu yang try dua lot. So profit lah.